Bayangkan akaun yang dulu korang grow dengan penuh harapan, hari ni tinggal separuh je atau mungkin cuma tinggal habuk. Rasa nak give up, rasa bodoh, rasa macam semua usaha sia-sia je. Tapi saya nak beritahu dekat korang satu benda. Akaun yang hampir hancur masih boleh diselamatkan jika korang tahu cara yang betul. Hari ni saya akan kongsikan 3 langkah sebenar untuk recover akaun trading korang yang hampir musnah. Langkah yang digunakan oleh trader profesional. So, make sure korang tonton sampai habis. By the way, kalau korang baru dekat sini, jangan lupa untuk subscribe. Okey, jom kita mulakan. Langkah pertama, dan yang ini paling susah untuk buat, iaitu berhenti trade. Ya, saya tahu ini ibarat suruh nelayan berhenti ke laut atau suruh penyanyi stop penyanyi. Tapi bila akaun korang dah parah, setiap entry yang korang buat sekarang bukan datang dari analisa korang tu, tapi dari emosi. Menurut kajian oleh Journal of Behavioral Finance, lebih 68% trader yang mengalami kerugian besar akan cuba recover dengan cepat dalam masa 24 jam pertama. Dan lebih 90% daripada mereka rugi lebih banyak selepas tu. Jadi, langkah pertama adalah beku semua aktiviti. Tutup MT4, MT5, TradingView dan apa saja yang boleh goda korang untuk trade. Senang cerita, jangan tengok apa-apa yang ada cat langsung lah. Pergi tengok movie ke, berjalan ke, apa-apa je lah. Ambil masa sekurang-kurangnya 3 hari hingga seminggu untuk rehat dan buat refleksi diri. Ini bukan kelemahan je, ini adalah tanda yang korang masih waras dalam dunia yang gila ini. Langkah kedua, buat postmortem ke atas akaun korang. Bahagian ni ramai trader malas buat sebab ia sangat menyakitkan. Tapi tanpa bedah siasat, korang takkan tahu punca untuk sembuhkannya. Ambil masa untuk semak semua trade terakhir korang. Tanya 3 soalan penting ni. Apa sebab sebenarnya aku masuk trade tu? Sebab signal, emosi atau aku nak revenge trade je? Adakah aku ikut plan yang aku dah buat? Atau aku gerakkan SL sebab kononnya tak nak loss? Apa corak kesilapan yang berulang? Adakah aku entry terlalu awal? Tak sabar? Atau aku over leverage? Jawab semua soalan tu dengan jujur. Dan inilah masanya untuk korang guna trading journal korang tu. Kalau belum ada, mulakan sekarang. Ada satu kajian oleh CFA Institute menunjukkan bahawa trader yang tulis jurnal selepas loss mempunyai 32% lebih tinggi peluang untuk recover positif dalam 3 bulan pertama. Trader yang gagal, diorang akan kekal ulang kesilapan yang sama. Trader yang berjaya, dia akan menulis dan belajar dari kesilapan tu dan dia sedar akan kesilapannya. Langkah ketiga, bina semula tapi kali ni dengan sistem. Jangan guna akaun lama. Buka akaun baru walaupun hanya dengan $100. Akaun baru ni bukan untuk recover duit lama yang korang dah lost tu, tapi lebih kepada untuk bina disiplin korang yang baru. Dia ibarat korang start fresh lah, supaya korang tak terikat dengan kesilapan lama. Berkat akaun baru ni, korang gunakan risk management yang sangat ketat. Letakkan persen risiko per trade korang, contohnya 1% ke 5%. Make sure korang jangan tambah posisi bila floating. Lepas tu, setkan target harian korang sekarang, bukan berapa nak profit, tapi berapa lama boleh konsisten. Gunakan akaun baru ni untuk buktikan yang korang boleh bertahan, bukan cepat kaya. Satu lagi fakta menarik, menurut data daripada MyFXBook 2023, 72% trader yang berjaya buat recover selepas kerugian besar mengurangkan saiz lot mereka lebih daripada separuh dalam tempoh 2 bulan pertama. Diorang tak fokus pada profit,
tapi diorang lebih fokus pada survival dan konsisten. Sebab dalam dunia trading, siapa yang boleh bertahan, dialah yang menang. Korang kena reset minda korang tu. Sebelum nak tekan new order semula, ingat nilai korang sebagai trader tak bergantung pada balance meta trader, tapi pada ilmu dan disiplin yang korang bina dari kesilapan. Gunakan masa ni untuk baca semula nota lama. Tengok balik video-video yang buat korang semangat untuk trading dulu. Dan tulis misi baru korang sebagai trader. Ingat, kita jatuh ni bukan bermaksud kehancuran. Tapi inilah masa untuk kita reset dan bangun dengan lebih kuat. Akaun boleh hancur, tapi selagi semangat korang tak hancur, korang masih boleh bangkit semula. Bukan sekali, bukan dua kali, tapi sebanyak yang perlu sampai korang menang. Apa pendapat korang tentang benda ni? Korang boleh komen dekat bawah. By the way, kalau korang nak belajar trading secara mendalam dan secara percuma saja, korang boleh klik link dekat bawah.